Welcome back to Apa Cerita? Apa cerita? Apa cerita? Weh, apa cerita oi? Apa cerita? Benda kena relax. Tak boleh gabra. Apa cerita? Oh, ini bukan zombie leh. Nak harap dah hujung tu dia. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat kembali ke Apa Cerita Podcast bersama saya Anwarah. Saya Izzat. Saya berpenang. Ya, dan selamat kembali ke episod bersama kami bertiga selepas beberapa kali tak dah bertiga. Yeah. Okay. Selepas beberapa kali berdua. Ya. Kita berdua, kita dua bersatu. Macam mana lagu tu? Berdua bersatu. Nanti yang pun dapat. Lagu apa tu? Lagu Aduh, Oh ni Ah. Raya Kedua. Bukan. Okay. Hampir konsert senario. Tak pergi weh. Tapi sama je kalau aku beli tiket pun tak dapat pergi juga sebab ada anak kecil. Tu je. Okay, kepada anda yang sedang mendengar podcast ini, ketahuilah podcast ini boleh didengar di dua platform. Dua platform. Kalau anda ada mendengar di Spotify, anda boleh mendengar juga di YouTube. Di TikTok. Di YouTube. Mana TikTok kau? YouTube. Dan kalau nak cari senang je. Cari je apa jarak CITR, APA jarak CITR tanda soal. Ya, apa cerita? Okay. Kalau nak tengok video-video pendek, boleh cari di social media kami, sama ada di TikTok ataupun di Instagram dengan carian apacitr.podcsd. CAST. Dan Syukur Rahman. kita nak mengumumkan. Dengan ini kami ingin mengumumkan yang apa cerita sudah ada di Threads. Itu nak cerita dia. Sebab saya tak main thread, so saya Mana tak excited lah. So boleh follow kita orang punya social media. Kita ada Instagram, kita ada TikTok, dan kita terbaru yang kita ada Threads. Threads. So Berbenang. boleh cari apacitr.podcsd. Alright. So, nanti kita kasih bersama kilat. lah dekat track. So, okay, kuat pula. Ya. Dan kalau ada di antara anda, seperti biasa lah kan, nak jadi guest di Apa Cerita Podcast, ada cerita yang best nak share dengan kami, atau nak berlabur dengan kami, mari lah. Boleh terus ke sosmed kami, di situ ada link isi untuk jadi guest. Kalau tak nak isi untuk jadi guest, tapi anda ada juga cerita yang best untuk nak disampaikan dan nak dikongsikan kepada kami kat sini ni, mengkema-mengkema, boleh lah. Tekan link tu juga, ada link confessionnya. Ya. Kau ceritalah apa nak cerita pun, kami akan bacakan. Jangan risau, saya ni tak judge, tapi Anwar akan judge. Ya. Okay. Kita akan judge. Jangan Okay. risau. Kita akan judge dan open benda tu dekat threads supaya anda semua bukan kat dikecam. threads. Gitu. Okay, Hang, kenapa Hang buat apa? Aku saja je. Apa dok main phone? Mana boleh baca skrip? Skrip. Apa? Ropi. Oh, Mana boleh baca skrip? Siapa? Ni cerita apa? Tak tengok orang JKK. Oh, JKK. Allahu Akbar. Hang ni random sangat. Aku takkan nak semua benda aku nak kena ingat. Aduh, RM50,000 untuk majlis peturangan. Cerita apa dah ni? RM50,000 untuk Awal sangat hantaran. santai. Oh. Dan kami telah bersetuju bahawa Weh, kami gaya akan confidence berkahwin. sikit. Kami akan berkahwin pada 20 hari bulan Mac 2027 dengan hantaran RM17,000. Orang tua diam, kami saja yang akan bercakap. Okay, shut up, you stupid. Dah. Okay. Dia cakap, dia cakap macam tu. Okay, dia kita Teaser tu, teaser. Ada satu klip lah. satu klip yang berleluasa di media sosial Tular. yang menular Yang tular, jangan menular. Yang tular di media sosial pada sekarang ini adalah seorang lelaki yang menjadi dia punya lead sendiri untuk majlis merisik. Majlis merisik untuk pasangan dia bersama dengan keluarga, dan dia menjadi
tukang bercakap lah untuk ni lah, untuk family. So kita nak mendengar apa pendapat yang dah berkahwin dan juga yang tak berkahwin yang on the way nak kahwin. Apa yang diorang punya, dia punya ni. Kita semua ni, kita boleh katakan kita semua ni berasal daripada kampung lah. Kecuali member ni, yang ni cergas member ni. So kita ni datang daripada kampung Wan. Yang memang kita menitik beratkan kalau orang tua ni jadi orang tua yang memang dia akan lead lah. Orang Bandar pun sama juga. Sama. Tapi kita nak cakap ni pasal kampung punya style lah kan. Kita orang tua ni macam mana dia punya role dalam nak menyatu padukan keluarga ni kan. So apa pendapat hang berkenaan dengan video yang menular menular. Bukan cakap pasal ular. Okey, yang tular di media sosial berkenaan dengan benda ni. Cuci cerita sikit. So untuk apa yang berlaku, sebenarnya aku bersama dengan netizen lah untuk this time. Sebab tak nak bersama dengan netizen dalam banyak benda ni susah. Tapi kali ni kenapa aku kena bersetuju? Ya betul, aku tak menikah lagi. Tapi tak nak bila urusan kita ni nak menikah, dia bukan tentang diri kita semata-mata dan perempuan tu semata-mata. Tapi dia adalah di antara dua keluarga. So nak aku ada tengok satu akaun TikTok seorang mamat ni. Ini orang Kedah. Dia bercerita tentang satu lagi perspektif dan satu angle. Bukan benda tu saja korang ajak. Sebenarnya yang lagi korang ajak adalah kalau hang nak menikah, tapi hang bukan takat tak sampai mak pok hang tak tahu, tapi pok menakan hang pun tak tahu. So nak untuk urusan kita nak buat merisik, kita nak pinang orang apa semua, kita tak pi. Ada member kawan ni, dia sebenarnya kalau boleh nak hantar wakil. Macam Tok Guru dia pi. Tok Guru dia maki marah dia balik. Sebab nak awak cari aku ni tak ada apa-apa pertalian darah dengan hang. Kenapa tak cari pop menakan hang? Sebab pop menakan dah lama putus hubungan. Tu dah silap. So nak apa-apa pun dalam benda-benda macam ni, kita perlu titik beratkan hubungan kekeluargaan dulu. So kita kekalkanlah pada adat dan tradisi. Ada sebab kenapa adat tu perlu ada dan dikekalkan. Biarlah urusan-urusan macam ni kita bagi kepada orang-orang tua yang lebih tahu, yang lebih arif, yang lebih lama. Sebab nak ada satu term, aku pelik, kenapa mesti kita ini yang decide sendiri berapa hantaran tu. Sebab dia punya views, dia kata kebiasaannya, contoh kita nak minta pop menakan kita lah jadi wakil kita kan, sebab dia pandai pantun, dia pandai cakap bahasa sedap apa semua, untuk pi nak buat cakap-cakap ni lah orang tua kan. Adakah kita yang menetapkan berapa harga hantaran tu, ataupun dia akan ditetapkan dalam perbincangan tu? So ada dua pendapat berbeza, tapi dia berpegang dengan pendapat, kalau hang dah decide berapa hang nak letak, baik aku tak payah tolong hang. Aku pergi, aku nak sembang buat apa. So nak sembang orang tua ni adalah satu art of negotiation. Depa yang akan deal. Bukan kita yang nak tetap harga berapa yang kita nak. Itu view dia sebab dia pun dah menikah. Dia belajar daripada benda tu. So dia pun sebenarnya membiarkan orang-orang tua untuk discuss bila tarikh yang elok. Lepas tu bila dan berapa yang patut dikemukakan. So nak masing-masing pun ada rasional depa. Betul? Tak ada lah benda tu. Disebabkan depa decide banyak tu, salah. Mana boleh macam tu? Kalau macam ni, biar kami orang muda, biar kami settle sendiri. So ada sebab lah kenapa kita orang Melayu, bangsa Melayu ni penuh dengan adab dan kesantunannya. Panjang lah pula cerita kan. Okay, masuk cerita apa pula. Lagu ni sikit, budi bahasa budaya kita sikit. Budi bahasa budaya kita. Okay, ini kita pula cakap pasal untuk orang cerdas lah. Cerdas, orang cerdas. Han jadi host lah. Jadi host. Tukar. Han jadi host lah. Han dulu kongsi pengalaman Han dia macam mana? Waktu hang merisik dulu. Tapi sebab aku tak ada merisik, aku terus pergi ni. Aku tak ada. Tapi aku kalau tengok video tu sendiri, aku sendiri cakap pasal macam dia sebenarnya at the end of the day, dia tak salah. Hukum tidak mengatakan bahawa memang patut pun orang tua cakap benda tu. Hukum tidak mengatakan perlu buat. Dah kalau benda tu boleh langsung lah, nikah lah, halal lah. Tetapi seperti apa yang kita perkatakan, Wan cakap tadi, kita ada adat dia, ada adab dia, ada cara dia. Warisan kita ni kita berbalah pantun, semua tu art of negotiation, semua tu bercakap, orang tua dengan orang tua bercakap tu, itu adalah benda yang kita perlu keep on doing it. Dia takut nanti bila kita tengok benda ni, macam kita senang cakap, kalau kita tengok dan kita menerima, benda ni akan jadi satu benda yang sangat general dalam society lah. So bila benda ni jadi general dan tak ada orang menegur dan tak ada orang yang bidas apa yang budak ni buat, dia last kali dia akan mati lah. Benda ni akan hilang lah.
Dia sama. Dia sebenarnya ada dua benda yang aku rasa yang dalam negara kan, dalam satu negara ni yang kita kena keep on pupuk. In terms of ni lah benda-benda seni kan. Satu warisan, satu lagi makanan. Han jangan kacau dua benda ni. Warisan makanan. Okey, kalau Han cakap pasal makanan kan. Han nak cakap pasal laksa apa? Kari nyonya ke, laksa nyonya ke kan. Han buat benda yang apa lain daripada masakan laksa tu kan. Yang orang nyonya buat. Han cakap Han buat pakai benda pelik-pelik Han masukkan. Betul Han cakap ni laksa nyonya. Dan nyonya punya style. Lepas tu Han makan, betul ke nak? Orang nyonya tengok, betul ke Han buat benda ni? Ni salah ni. Tapi Han makan dah. Makan dah halal dah. Berak-berak dah. Tapi cara dia tu macam salah lah. Politik dah. Dia punya vibe tu. Tapi dia punya apa ramuan dia tu tak jadi lah. Sama macam budak tu. Sama balik pada budak tu. Sama macam budak tu. Kahwin dah. Halal dah. Dia macam ni lah. Baru mesti. Nak kahwin lah. Dia macam ni lah. Kau mainkan kalau contoh nak merisik kan. Kalau hang lah contoh, kalau hang ada 8 orang. Aku ni nak minang anak hang. Contoh. Lepas tu bila dah aku tak pakai orang tua-tua duk pergi runding apa, aku pergi pakcik, sebenarnya saya ni nak menikah dengan pakcik. Betul. Duit saya ada banyak-banyak sekian. Saya ada rumah, saya ada kereta, saya ada duit apa semua. Saya nak nikah tahun depan. Saya tak kira saya nak agak. Boleh pakcik? Hang rasa hang nak tiba nak tampak apa orang tu? Aku dah besarkan anak aku. Hang datang itu macam nak buat yang tu lah. Hang kena buat ni. Tengok cerita ni. Tengok cerita apa Ketika Cinta Bertasbih. Bukan. Tengok cerita anak bapak. Tengok cerita anak bapak masa arwah P. Ramlee nak pergi kahwin dengan, nak pergi masuk merisik si nurse tu yang jaga ayah dia tu. Pergi balik kampung. Ani pergi masuk bilik dapur Ustaz. Dia kata. Pergi masuk dapur. Hello bos. Hello bos. Hello bos. Dia masuk kan dia kata ni. Sebenarnya saya ni dah suka dengan dengan siapa nama dia kawan tu? Ingat dah dengan Ani lah cakap. Dah suka dengan Ani ni. So fikirnya saya nak kahwin dengan dia. Boleh ke bersetuju tak? Kalau setuju saya nak bawa mak ayah orang tua datang ke rumah. So maksudnya dia meletakkan mak ayah tu sebagai orang perantara. Perantara yang betul, yang valid untuk datang ke rumah. Itulah cara yang betul. Bukannya datang dia sebagai orang kaya ni. Dia nak datang dia nak pergi merisik honest. Dia tak datang saya orang kaya. Saya nak 50,000, saya bagi 50,000 kita kahwin esok. Boleh. Halal tapi tak kena cara adat warisan. Hang kena faham tu. Hang muka ni mesti buat macam tu. Anak kecil main api. Bunyi style lain tu. Terbakar. Geram. Tapi okey, aku rasa sebenarnya satu sisi nak cakap pasal sebenarnya tindakan dia tu untuk bercakap dalam situasi tu, aku rasa tak ada masalah pun. Tak ada salah. Sebab boleh je kalau kita nak mewakilkan diri sendiri untuk untuk merisik kan. Maksudnya aku rasa banyak je perkahwinan majlis risik dia tak ada proper majlis merisik pun. Contohnya macam kau hanya datang seorang, pergi jumpa dengan family dia, bawa cincin, cakap saya ada cincin, saya nak kenal ni dengan ni. Terima, sudah, selesai. Sebab aku rasa tak silap aku, ZA pun pernah mention pasal benda tu. Sebab mak dia jauh. Tapi masalah kan, family dia jauh. Mamat tu nada dia angkuh sangat. Itu benda yang berbeza lah. Maksudnya situasi kau datang kepada satu family untuk menyampaikan hasrat yang kau nak berkahwin, itu tak ada masalah. Betul. Okay. Yang kedua adalah sisi yang dia letakkan keputusan tanpa berbincang. Which is dia cakap, saya 50,000 saya dah masuk dah. Boleh tanya dia. Duit dah masuk dah. Kan dia buat macam tu kan. So macam dia seolah-olah meletakkan dia ada kemampuan lah. Tapi sedangkan pada aku dalam perkahwinan ni, kita kena ingat, kita berkahwin ni bukan berkahwin dengan seorang individu je. Kita berkahwin dengan keluarga. So bayangkan kalau aku rasa situasi dia macam okay, mak opak family belah perempuan tak payah banyak cakap, kita orang dah bincang dan dah bersetuju. Dia nak macam menyampaikan, nak clarify keputusan dah sebulat suara. Pada aku itu adalah satu benda yang salah lah. Sebab kau kena tahu untuk membuat satu keputusan bila kau dah berkahwin nanti esok lusa, bukannya kau kena memenangkan keluarga kau je, kau kena memenangkan keluarga semua pihak. Maksudnya dia kena sama adil lah. Kau dalam contohnya kalau isteri dengan keluarga kita, keluarga belah suami ada masalah, ada
pertelingkahan. Kita kena sama-sama main peranan. tarik tali lah, main peranan lah. Kita tak boleh memenangkan mak ayah kita je. Kita takkan boleh memenangkan isteri kita juga. Kita kena tengok situasi tu macam mana dan kita kena adili dengan betul-betul. Pada aku. Itulah dia diplomasi dalam rumah tangga kan. Pada aku bila aku dah masuk rumah tangga, aku rasa macam kau mungkin tak suka benda tu, tapi tak sesuai untuk kau katakan pada family kau, family bala mertua. Kau tak prefer benda ni. Pendirian dia berbeza dengan kau. Aku rasa tak apalah. Mungkin kau boleh hormat je apa pendirian bapak mentua kau tanpa kau percaya pun apa yang dia percaya. Kau just menghormati apa yang dia rasa. Tu then it's okay lah pada aku. Cuma bayangkan lepas kahwin tiba-tiba ada family day. Belah betul. mak dia, belah wife dia. Boleh masa dalam group tu dia tulis, saya dengan isteri akan ambil ke bilik yang ni, saya dah bayar, saya dah transfer dalam group, makanan semua saya dah sediakan, sebabkan oleh saya tidak ada saya ada allergy, kita berjumpa di sana, terima kasih. Bukan tak nampak kau ajak Providing is provider. Bagus lah. Tapi betul. cara tak kena. Dia sebenarnya dia mungkin kita ni agak terasa sikit sebab kita ni orang Melayu. Kita ni ada seni dia. Dia ada seni dia, cara bercakap dia dengan orang tua dia macam mana, semua tu kita ada seni dia lah. Mungkin lah kalau aku tengok pun sebab dalam semua orang yang kritik, semua orang memberikan satu pandangan yang sama, adalah benda yang dia buat tu tak salah, tapi tak cantik di depan masyarakat, di mata masyarakat. Itu sahaja. So bila benda ni dah viral kau-kau kan, sebenarnya itu bukan ke sikit sebanyak dia akan mengganggu juga, dia akan tarnish juga family punya ni image benda-benda macam ni. Mungkin dia kata, mungkin dalam side dia kata, alah aku buat benda ni betul lah, hampa yang viral kan, bukan aku minta. Dia viral tu mesti sebabkan oleh engkau ada benda yang tak nampak cantik di masyarakat. Itu sahaja. Kalau benda tu biasa, cuba kau buat video, kau buat benda yang sama, kau ikut warisan apa yang biasa kita buat, confirm aku cakap video tu takkan jadi masalah dan video takkan meletup. Betul. pun. Video tu meletup disebabkan mungkin orang nampak benda tu salah sahaja. So terimalah ni dan mungkin gunakan benda tu untuk improve lah diri. Sebab kadang-kadang orang-orang macam ni dia nampak tak nak jajah malah tak cakap. So dia kesimpulan dia mudah lah. Takut nanti kita nampak macam dia ni macam takut menyerang dia sangat. Susah nak tegur sikit. Tak apa, biar. Sebab nak dengar ikut lah. Tak nak sudah. Sebab dengan cara dia punya percakapan tu, semua tu nampak dia macam dia ni adalah seorang mindset yang kuat. Nampak dia ni mindset yang kuat lah. Dia ada pendirian yang kuat. Prinsip dia kuat. Ada stand dan prinsip tu bagus, tapi kita ingat satu benda. Mak aku selalu pesan satu benda yang ingat, kita hidup dalam dunia ni bukan seorang-seorang. Betul. Okay, brother, bukannya nak kata you salah, you tak salah. So you apa you buat tu halal. Kita dah tutup topik ni ya? Dah tutup topik ni ya? Tak nak. Kita teruskan lagi dengan percutian kita. So kalau nak tutup, aku nak cakap lah. Sebab tu lah pepatah dulu ada kata apa? Bulat air kerana pembentung, bulat kata kerana muafakat. Kena sama-sama bro. Buat sama-sama bro. Muafakat apa? Dia tu dah tadi awal macam cakap politik. Han dah sembang pasal Melayu, hidup adat. Tapi Han berada pada parti yang salah ni. Alamak, mana boleh cakap itu. Kita tolak tepi sikit. Join. Okay. Isu yang kedua. Tadi macam kita cakap sesi kedua. Nak tutup lah? Tak, kita bukan cakap pasal isu kedua dia ada. Isu kedua apa dia? Nak tutup lah? Belum lagi. Baru 18 minit. Mampu yang? Next issue lah. Next issue pula. Ada satu isu lagi. Aku lupa. Saja je. Aku tunggu je. Dia ni nak cakap apa? Aku lupa. Tak, isu kedua adalah isu yang perkahwinan juga. Tapi ada seorang lelaki ni, dia wasip dengan Tok Imam, Tok Kadi. Tapi Tok Kadi punya jawapan tu macam sedikit sinis. Sarkastik. Dia tanya, Hang bagi masa lepas lafaz apa bunyi? kena dekat waktu tu 1.5 kan? 1.5 ke 100, aku lupa. Tapi memang kalau tak ada seluk bagi dekat Tok Kadi ada berapa buat?
bagi? 100.5 kot. 100.5? Aku lupa 100.5 ke 100. Oh, okay. Sebab memang kalau kau pergi dekat waktu nak nikah tu kan dia ada borang. Dia ada bagi tahu berapa upah untuk Tok Kadi, berapa upah untuk saksi. Saksi bukan tu. Seluk tangan lepas habis tu. Bukannya selepas itu prosedur, yes. Oh, ini adalah budaya lah. Ni macam kira macam di kawan tu. Terima kasih ya. Nak gerak ni ada sikit. Salam kau. Sekali lah. Salam kau. Sekali. 1.5. Aku masa tu tak ada duit kot. Lepas tu tak ada cash. Tapi aku tak tahu dekat Kelantan macam mana. Aku rasa lepas habis aku bayar dah semua tu. Tapi cuma lepas aku salam semua tu, Tok Kadi datang. Ni apa? Alhamdulillah semua dah settle lah ni. Nak balik dululah. Boleh bayar sikit lah. Sebab datang dia servis. Oh, service charge 6%. Tapi yang waktu upah tu lain. Ada, lain. Berapa? Tak pasti, tak ingat dah. Lama dah 5 tahun dah kahwin. Upah adalah upah. Tapi salam kau adalah salam kau. Yang upah tu bayar bila? Itu awal sebelum kot. Sebelum nak bagi dokumen. Tapi masa yang habis kawat tu, aku duit tak ada. Aku cash tak ada dalam poket. Aku cakap QR boleh QR. Modern lah bro. Mana boleh QR, kena cash lah. Dia kata mana boleh cash. Sekali terpaksa lah meminjam duit yang ada cash. Tapi tak ada tak ada dalam sampul lah. Bagi terus. Kau PKP kan? PKP. Mungkin ada kerja ada sikit ke? Macam aku memang lepas habis tu memang aku salam kau lah. Aku bagi lah tapi jumlah yang ditetapkan. Dan aku tak ada masalah pun sebab ada orang isu macam jumlah dia besar lah kan. Sebenarnya okey lah kan. Dia pun dah datang. Aku rasa aku dah baca tu yang sinis tu, yang dia kata bayaran berapa semua, dia cakap masjid lain lagi mahal tau, dengan saya ni murah lagi dia kan. Tak, dia tanya macam ni, kenapa kena, dia macam mempersoalkan kan Tok Imam tu macam letakkan satu jumlah, tapi dalam kat borang tu ada certain jumlah. Lepas tu tanya, bukan patutnya bayar RM50 je, kenapa kena bayar 100? Lepas tu dah tu daripada dia cakap sinis. Tempat lain kalau nak tempat dewan nikah pun dah ni. Bersyukurlah macam tu lah. So ayat dia macam ada sedikit sinis kepada pengantin, which is aku rasa situasi ni aku tak pernah hadapi. Aku tak tahu kau macam mana, tapi aku rasa logik je situasi ni ada dengan Tok Imam yang mungkin dia skeptikal. Macam yelah mungkin orang Kariah tu dia tak kenal. Lepas tu macam waktu nak kahwin baru datang jumpa aku. Sebelum ni tak nak datang jumpa aku pula. Faham tak? Maksudnya macam faham. tak pernah nampak masjid, tak pernah nampak surau. So orang skeptikal. So pada aku situasi ni tak best lah. Which is yelah, pertama orang tu nak kahwin, mungkin dia bukan dalam Kariah tu pun, dan dia baru nak masuk Kariah tu. Betul. Dan bila kau sinis dan cynical dengan dia macam lagi menjauhkan diri dengan tempat yang kau nak ajak dia pergi ke. Faham tak? Kamu tak nak cakap lah? Tak. Aku mendengar. Santai tau. Macam tu lah. Tapi tak tahu lah, apa komen kau? Aku rasa aku sebab aku rasa lah dengan apa benda yang aku baca semua tu kan, aku rasa itu macam imam kampung. So macam imam kampung ni mungkin aku punya persepsi aku lain sikit lah. Mungkin aku rasa macam kan dia minta dalam 100 kan. Kalau aku bayar je lah. Macam bagi aku sebab lagi satu, sebab macam kita bagi sedekah kat orang tu. Sedekah tu satu. Lepas tu lagi satu, kita memberikan tanggungjawab pada dia untuk menjadi jejantas untuk menghalalkan kita. Jejantas Sungai Buloh. Jambatan the bridge untuk menghalalkan kita. Macam jambatan emas dari Puteri Gunaledang. So, dia macam ni lah. Sebab dia lagi tu, sebab cara, macam aku cakap tadi, cara cakap dia tu ada sebagai macam orang kampung kan, imam kampung. So macam aku sendiri aku cakap lagi tu sebab dia adalah orang nak jadi Tok Kadi ni, it's not someone yang hang boleh ambil member pergi masuk masjid solat-solat sebab jadi Tok Kadi. Dia mesti ada ilmu. Kan? So mungkin lah macam aku tidak memperbesarkan isu sangat lah. Macam aku kalau ada minta 100 itu banyak je lah. Mungkin aku punya pendapat, aku rasa aku ada lembut hati sikit pada orang-orang yang beragama ni. So aku macam kalau dia minta 1,000 aku marah. 1,000 tak kena lah. 1,000 tak kena lah. Kalau 150 tu aku tutup mata lah, bagi lah. Tak masalah lah. So, nak sini-sini lah, janji aku halal. So yang penting kalau kaput jangan nikah.
Itu pendapat aku. Lain pendapat dengan Ijat. Tak ada masalah. Apa kita meraihkan pendapat. Kalau Tak ada. Aku tak kira kau. Macam mana? Aku tak ada view sebab aku tak experience lagi benda ni. Tak lah. Kalau hang lah. Kalau tiba-tiba hang nak kahwin, lepas tu kampung majlis rumah hang. Okay. Pakcik tu dia kata ni Wan, ni banyak ni dokumen ni 1.5. Pasal lagi bila dah habis ni kaut ni 100 lah saya nak. Okay, kalau pendekatan apa yang aku akan ambil, tadi kita cerita pasal imam kampung kan. So nak tak nak, sebelum kita nak membina jambatan jadah apa tadi Jejantas. aku dah membina dulu jambatan dan jejantas ke hati Tok Imam dan Tok Kadi tadi. Kita ada dah cara kita orang kampung kita. Aku akan pick up dia dengan waktu dia tolak jadi imam dulu ke, berbaik-baik dengan orang kampung dulu, dengan imam kampung ni. So nak tak nak, nanti bila kita nak berurusan, dia pun dah kenal kita. Tak adalah keluar benda dari sini. Betul. So aku memang suka buat hubungan dengan mana-mana imam kampung ke imam masjid kat mana-mana aku pergi. Yelah pernah jadi imam tarawih apa semua. Jual je benda tu. Mereka akan suka. Don't worry. Betul. Dia orang tua ni dia senang sikit. Dia suka kalau kita melayan. Pandai pikat. Dia suka. Dia bila kita buat mudahkan dia dengan depa akan mudahkan kita. Betul. Mereka akan mudahkan urusan kita. Aku pernah je. Sebab aku tertangkap lah macam Ijat kata tadi. Bayangkan macam contoh kita ni datang daripada Korea luar. Lepas tu first time, lepas tu dia kata baru nak datang jumpa aku. Tu merajuk tu. Sebab tu bayangkan zaman contoh sebelum kau nak akad nikah, kau mesti selalu jumpa dengan family girlfriend kau ke contoh kan. So takkan kau tak pernah singgah kot kat masjid rumah yang di kampung tu ke? Takkan aku nak kena ajar benda ni bang. Tapi tu cara aku lah. Selalunya aku tahu contoh girlfriend aku duduk kampung ni, aku akan usaha untuk jadi macam sebahagian daripada karya masjid tu juga. Untuk appeal, untuk bagi diorang kenal je. Selain untuk dapat job waktu waktu Ramadan kan. Yes, betul. Sebab pernah dapat. Tapi dia ikut pada orang lah. Mungkin orang tu dia terkejut. Tak boleh salahkan dia juga. Betul. So mungkin dia tu pun terkejut juga. Tapi itulah macam aku cakap lah. Macam aku ada pendirian lain. Dan mungkin Ijat ada pendirian lain, Wan pun ada pendirian lain. Hang berdiri kat mana? Yang penting bulan air kerana berbentuk. Hang tak habis lagi yo. Kita kerana muafakat. Hang masih lagi ya. Muafakat apa? Fikir-fikir sini. Tak ada tu. Dah lama habis. Aduh. Janganlah. Kita jangan cakap benda tu lah. Tak boleh lah. Okay. Hang nak tengok cerita pasal kahwin-kahwin ni. Hang nak tengok belum Liba-Libu? Belum. Aku tak nak jumpa ni. Aku tunggu Netflix lah. Netflix. Mana boleh apa mindset ni? Bantai netizen bantai. Tak. Aku nak tengok macam mana. Aku dah nak kecil. Anak aku umur baru 6 bulan. Macam mana nak pergi? Susah lah. Nak tinggal tengok cerita apa. Han Netflix pun boleh copi kan? Han Netflix pun mana ada. Tak, Han boleh akaunnya. Aku sharing account dengan adik aku. Okay lah. Sharing account lah. So tak ada. Aku tunggu cerita tu je lah. Tengok Liba-Libu. Cerita apa lagi Tarung. Terung. Tarung. Jangan terung. Tarung. Tu semua tengah menunggu tu. Tengok Netflix. Bukan tak support. Tapi kita pun ada limitasi. Tak apa. Kita tak attack apa. Jangan segang netizen segang. Sebab Ah. saya dengan Ijat, kita orang pergi tengok kat wayang. Berkali-kali kita orang repeat. Support lokal. Tapi hang kena faham. Aku selalunya aku tengok ni. Aku tahulah yang aku dapat dengar daripada Beto kan. Semalam dia ada upload video. Upload gambar Beto Kusyari. Dia tulis dekat poster tu macam something like subliminal message mengatakan bahawa dekat Netflix Libang Limbo extended version. Dia kalau hangpa percaya tak tahu lah. Aku tak percaya. Sebab tu yang Kenapa dia cakap? Kenapa bukan director yang cakap? Sajalah. Tapi cuma nak kata selalunya kalau Netflix ni dia mesti ada like extended version ni sikit. Tak, aku ya ke? Ya. Habis tu ingat ni Selalunya macam tak ada. Behind the scene. macam Justice Behind League the lah. scenes. Extended version. Michael tengok. Michael. Belum tengok lagi. Belum. Hang tengok tak, Michael? Belum. Aku tahu sebab apa tak tengok. Sebab apa tak minat Michael Jackson. Aku tak support filem luar. Aku support filem lokal. Aduh, baru tengok member baru tengok Ghost in the Cell betul sekali cakap pasal ni. Apa ni? Buat tengok Dia apa? Nusantara. Nusantara. Okay. Joko Anwar. Anwar tu pekat Joko Anwar. Bukan yang Pak Salam. Pak Salam Joko Anwar. Baru pulang dari urusan kerja. Masih Pak Joko Anwar ni daripada mana? Aku mau pergi cari anak saudaraku di Banting. Salimun Okay, kita habiskan. Okay. Terima kasih guys kerana listening to this. Dah habis dah? Dah habis dah? Habis dah. 30 dah 25 minit dah.
Okay. Aku bagi kau ni. Apa yang awal sangat tiba-tiba? 5.5 nak bagi 5.5 balik dah. ajar. Oh, Balik ajar. Takut nanti jam. Okay, aku bagi hang peluang untuk aku nak cakap apa closing. Tak tahu, aku tak pernah buat closing. Hang buat pantun tadi tu. Pantun yang nenek ajar. Apa nenek ajar? Itu kan pantun tu peribahasa patah. Ada peribahasa. Bulan air kerana pembetul. Bulan kata betul. kerana muafakat. Joinlah muafakat. Okay. Hang punya closing. Apa aku? Mana lagu? Tadi tu tak dengar. Okay, lagu. Okay, cakaplah terima kasih for listening. Cakaplah. Okay, thank you for listening. Terima kasih kerana mendengar episod kali ini. So apa-apa komen kat bawah bang. Bye bye. Assalamualaikum. Ciao.